Okay, wife basuh baju kat rumah. Okay, sebelum pergi kerja dia pergi sedai lah. Lalu dengan harapan balik tu baju kering. Tiba-tiba balik baju tak kering. Apa yang kita rasa? Perasaan tu ialah terpaksa lah keluar duit, bawa baju pergi dobi keringkan. Allah, memang penat lah. Kita balik dah penat, lepas tu besok nak pakai baju, tapi baju basah. Memang geram lah. Rasa macam geram lah nak kena buat 2 kali kerja kan. Patut dah boleh guna masa tu untuk keluar dengan kawan, lepas tu kena stay pula dekat rumah, basuh lagi sekali baju. Okay, jadi situasi yang macam tadi tu sebenarnya banyak berlaku dekat keliling kita. Jadi penat sebab apa? Kena buat kerja 2-3 kali. Kita expect balik kerja baju tu dah kering, rupa-rupanya tak kering. So dia punya sebab dia apa? Bukannya sebab hujan, bukannya sebab kita tak pasang awning dah pasang, tapi bocor. Okay, jadi dah penat nak kena basuh baju. Mungkin ada yang kena basuh sekali lagi, mungkin kena pergi dobi nak keringkan pula kan. So bila dah stres pening kepala, mulalah gaduh dengan suami, gaduh dengan isteri. Lepas tu besok pagi pergi kerja, stres lagi, gaduh dengan bos pula. Tak pasal-pasal dapat warning letter, besok kena buang. Apa cerita? Jadi anda mesti tak nak jadi macam ni kan. Kalau nak buat tempahan awning, janganlah cari orang yang sembarang. Cari company yang betul-betul memang berpengalaman. Yang berpengalaman ni biasanya akan bagi servis yang terbaik, dengan quality welding yang terbaik, dengan after sales service yang confirm ada jaminan, yang mana setiap kali kalau bocor dia terus baiki, tak ada nak tunggu-tunggu apa dah. Sekiranya kalau anda nak buat tempahan dengan company yang betul-betul trusted, yang dah lama berada dalam pasaran, korang boleh buat tempahan awning dekat Iron Guards. Macam nak tempah, klik je link dekat bio. Explosions, Iron Guards,